Halo, Assalamualaikum. This time kita buat vlog raya. First time raya dekat Kuching, rumah mertua. Alhamdulillah. Sekarang pukul 6.30 macam tu. So hari ni hari Sabtu. Kita masih tak tahu sama ada esok raya ataupun hari Isnin raya. So kalau esok raya a bit kelam kabut sikit sebab kita nak merendang and buat ketupat and everything. So kita tengok nanti. So kali ini raya a bit different because of my very first time raya dekat Kuching instead of raya dekat Pahang with my family. So this year baru kahwin, kena raya dekat rumah my husband side dekat Pahang. I seorang bongsu, so I ada anak buah, I ada kakak ipar, abang ipar. So dekat sini my husband is sulung, so tak ada anak buah. A bit different lah. So sekarang I tengah masak. Okay, satu lauk I masak ayam balado dah siap, sudah letak dekat bawah tudung. So yang ini kita tengah tunggu kambing grill. And just letak nasi, buat air. Itu je lah. Lain dah siap dah. So sementara tunggu kambing ni grill, so kita borak-borak dulu kan. Tak sabar nak tengok sekejap lagi. Tunggu momen adakah esok raya ataupun lusa raya. Kalau lusa raya, esok masih puasa lah kan. Dah siap ayam balado. Ni kalau beli, so this is kambing grill. Ni je. Hari ni simple je, tak ada kuih. So Halo, hari ni hari Ahad. Kita dah get ready untuk menyambut hari raya. For now Melur masak untuk berbuka, and orang lelaki dah start masak pulut untuk buat ketupat. So a bit mess over here. So I dah masak kari kepala ikan salmon. Tunggu dia masak sekejap. Lepas tu kita nak rebus daging untuk rendang, and then potong kambing untuk, rasanya buat kari kambing kot. Lepas tu kita nak masak rib grill, rib lembu grill. So tu je kot. Nanti kita update lagi. Kita ada apa nama dia? Ambal, zabi masak. So ibu beli emas. Jom buka. Raya Aidilfitri oleh penyimpan nombor besar sahaja. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa Isnin bagi negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada Isnin kan? Isnin, Alhamdulillah. bulan Mac. Habis dah Ramadan kita. Umumkan yang esok raya Isnin. So jomlah kita masak. So my task is masak daging hitam. So this is my first time to masak daging hitam. Hopefully dia okay dan sedap. Amin. So this year is our first year celebrate Hari Raya together. 100 meter sebelumnya. Tidur. Buat betul. Tak kenapa sebik? Main lah. Buat dodol. Okay. Kita dah siapkan daging hitam, daging kicap. Daging hitam pun. So tolong apa yang patut. Kita nak potong kek lapis. So ada banyak kek lapis. Dia ada tempat tu pasal dia. Hal ni raya. Ni ada kek lapis. Sekarang ibu nak ajar contoh nak potong kek lapis yang betul. Jangan bagi malu pun. Cikgu. Okay, ini taster. Makan dulu. Sedapnya. So, susah sini. Susah potong ni. Ha? Oh. Sini. So, saya update. Kita dah potong 1, 2, 3
4, 5, 6 kek. So total 8. So ibu cakap tak payah habiskan, nanti dia melekat. So yeah, this is satu kek besar. So ni satu. So biar je tak payah habiskan. Lepas tu kita dengan ini. Oh, so pretty. Okay, Nizam, apa mercon yang kita ada? Show the camera. Cepatlah. Bagi ebong. Mana? Bagi Apa nama dia? macam padi. Oh, padi. Lepas tu? Gasing Gasing. ni mancis. Mancis. This one? Ebong. Ebom. This one? Bunga Bunga api. Oh. ebong kan. So ada lampu-lampu. So kita nak bakar macam Allah, muka dah siap masak, dah siap potong kek and everything. So kita nak pergi Gasing masak. bakar bunga api, bunga mercun. Kita semua dekat luar nak tengok macam bakar bunga api. Selamat Hari Raya. Lagi satu. Dua kali. Wow. Boom. Baik ni. Tak pasir pun tu. Pasir pun. Letak ni. Okey, dah siap dah duit raya. Alhamdulillah tahun ni dapat bagi duit raya. Semoga tahun-tahun akan datang pun lebih lagi duit raya yang kita akan bagi. Amin. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Happy. Korang dah siap. Selamat Hari Raya. Tunggu yang lain siap jap. Lepas tu kita ambil gambar. Salam-salam, ambil gambar. Lepas tu kita keluar raya. Ginger. Ginger. Ya. Ginger dah pakai baju raya. Tengok Ginger dulu. Comelnya. Comelnya. Geram lawak ni. Geram lawak ni. Now kita tengah set up nak ambil gambar. Kita jadi model kat sini.
Wow. Tengah jalan nak pergi ke rumah Banang. Kau motor ni. Kita duduk Malaysia yang. Kita buat apa ni jam? Tengah tunggu turn. Tengah tunggu turn nak salam. Settle rumah pertama. Ada kakak Aisyah ni. Kakak Aisyah. Saya ada line lah. Saya ada line. Oh. Jangan lu. Legang. Alah. Ajo. Jalan lah. Okay, apa? Apa ya? Ada mesej dengan kakak ya kak? Si. Tahu. Dah ada mesej mari. Apa? Nya, maknanya mesej. Kak Syah. Kak Syah. Kak Syah. Okay, sekarang kita nak pergi ke seberang Bako. Nak pergi Bako seberang. So, kita kena jalan untuk ke JT. Lepas tu, naik sampan. Okay. Ni yang, ni sungai. Kita nak pergi seberang ke mana? Situ ke? Situ ke? Oh, kita nak pergi seberang ke situ. Kita nak balik kampung rumah nenek. Kena naik pun. Dari situ ke sini pernah. Hai, orang. Hai. Pergi tak? Dah sampai. Less than 1 minute dah sampai dah. Oh. Kita dah sampai. Tunggu. Kan ajak masuk. Ada juga. Dah. Dah sampai. Besar juga sungai ya. Belum. Air pasang. Belum pasang lagi. Hitam apa tu? Kampung dekat Bako. Kereta boleh je masuk tapi selisih dia kecil lah. So we choose to naik sampan untuk datang sini dan kita jalan ke rumah nenek. Right? Okay, kita dah sampai. Ni rumah nenek. Sekarang Usu duduk sini. So kalau air pasang dia sampai sini lah. Oh, okay. Ikut jalan sini. Pergi ke sana. Ayah nak ajak. Jangan bawah ha. Siapa pengantin sebenarnya tu? Pengantin. Boleh je. Pergi aja ikut ayah je lah. Nak seram tak apa. Okay. Ayo, mana dapat bagi surat? Ayah, tengok dia orang ni. Wah, ada apa? Jangan masuk lubang. Tu cakap jaga kaki slow. Tengok bawah. Skip kan? Ambil tulang dia. Ambil tulang. I know, but the tulang. Kuat, jangan risau. Orang lalu setiap hari je. Motor pun lalu.
Tok jungkar. Tok lah jungkar. Pos. Tok lah jungkar. Ya, kalau orang Penang cakap apa dia? Ya. Nah, kalau orang Penang cakap apa dia? Pelantang. Pelantang. Pelantang apa? Everything okay. Tak berapa okey lagi. Nak turun. Okey dah. Tutup lah. Sekarang kita nak jalan pergi ke rumah nenek. Panjang kan ni? Let's go. Dah boleh lah. Dah boleh. Boleh, okey. Sebab dia besar-besar. Okay, now kita pergi rumah ke berapa? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now kita pergi rumah kelima. Sekarang kita dekat rumah Ngah. So, dah sampai dah rumah Ngah. So, let's go. Sekarang kita nak pergi beraya rumah ke-6. Tak cukup jari. Rumah ke-6, rumah Kak Pida, cousin Hairul. So, jom kita pergi ke rumah Kak Pida. Sekarang ni hujan. Halo, hari ni hari kedua hari raya. Kita dah siap-siap. Hari ni tema turquoise dan green macam tu. So, kita nak pergi beraya. Sekarang pukul 1.56. Tadi pagi ada orang datang rumah, ibu dan ayah pergi pasar. So, belah petang baru kita berjalan ke rumah saudara mara. Tak tahu lagi. So, kita pergi 2 kereta macam semalam. So, kita following that car. This is our car. Kita berdua je hari ni dalam kereta ni. Kenyang kan? I'm wearing white shawl today. And baju sebenarnya sage green. Hairul punya color turquoise macam tu. So no problem sebab perempuan. I mean me, ibu dengan Zati color macam green sikit. Tapi lelaki macam turquoise macam tu. So yeah. Kita tengok kita akan pergi mana dan makan apa hari ni. Tak sabar nak tengok. Dan jalan-jalan dekat hari raya di Kuching ni. So, kalau dekat Berpahang, which is my hometown, selalunya raya kedua ni kita akan pergi beraya dekat rumah kawan-kawan jugalah. Rumah kawan-kawan, rumah saudara mara juga. So ya, raya kan. So jalan-jalan jumpa bersua-sua gitu. So kita tengoklah sekejap lagi. Kita dah pergi rumah pertama tadi. Sebenarnya kita nak pergi rumah kawan ibu. Lepas tu pintu dengan tingkap dia kunci. So kita tukar plan, kita pergi rumah kawan ayah. So tadi kita pergi rumah kawan ayah Haji. Sekejap je tadi. So kita buat vlog pun dekat sana. Now kita nak pergi ke rumah family members. Nian lah. Nian. So tengoklah sekejap lagi macam mana. Langit sekarang sangat-sangat mendung, nak hujan. Sekarang pukul 3.22. Kita sekarang dekat sharing Metro City masing-masing bapa. So kita order makanan and tunggu makanan sampai. Air Hairul dah sampai. Air dia terhijau. Dan wah, ada nenas. Macam rasa macam air soya. Tak kena air ular je situ. Ular. Air ular macam mana jam? Yeay, my food dah sampai. Tu ibunya besar di sini. Nanti Saya punya Lamb stew. Salmon bu. salmon. kosong. Habis.
masuk kedai Coco. Kita nak beli coklat. There's a lot of chocolate. Nak beli coklat yang mana coklat. Okay, tadi kita beraya rumah cousin ibu. Saya tak buat vlog dekat situ, but we got duit raya. Woohoo! Tak sangka dapat duit raya. Thank you. This is for me, and satu lagi for me juga. Kan? Kena. Sebenarnya this is satu untuk Kamek, satu untuk Hairul. Buat apa? Why? Wow. Kecilnya bekas. Ni ada makanan. Sini ada nasi, minyak. Then we have daging hitam, sedapnya. Gulai ayam. Kita ada perut masak sambal. Kita ada ulam-ulaman dan tempoyak goreng. Kat Sarawak je ada tempoyak goreng. Ni in charge kway teow, kway teow goreng. This is the condiments. Oh, this is for me. Dah. Jemput makan. Nah, Pan. Ni orang Johor. Orang Johor. Sampainya terlipat dah. Terlipat dah. Makan. Oh, macam mana letak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Ni. Ada gigi nenek mak tak? Gigi nenek tak? Udang. Jangan. Koyak sambal. Daging hitam. Perut. Bawang je lebih. Nak jalan. Jalan di sini sedap. Oh, minta dia ayah. Balik lah. Jangan ambil pilih dah. Music. What's your color? Long time no see ya. Sila cepat. Maya. Masuk. Okay, now pukul 3.30. We expecting orang datang lagi. Tapi dah santai-santai sikit lah. So itulah update sekarang. Nasi minyak dah habis. So kita masak nasi putih untuk top up. Sebab lauk banyak lagi. Everything smooth je. My jari melecur sikit sebab tadi kena minyak panas. So dah letak ubat. So dah okay. Dah tak merah dah. Kita nak makan. This is my plate. This is Hairul. Bukan tu.
Okay, sekarang dah pukul 9 lebih. 9 malam. Lebih 10.30. Ya kah? Sorry. Ada lagi tetamu. Tapi kita dah santai-santai dah. Kita orang buat tengok cerita hantu. Ni kita orang dah penat. Bukanlah penat sangat, tapi malas dah nak. Rasanya dah tak nak angkat kamera. So kita end dekat sini je lah. So tak tahulah footage apa yang ada. Hopefully dia penuh lah dalam konten. Okay lah, good night, bye.